Okay guys, saya Gary ya daripada GCR Motor. Hari ni kita nak review Yamaha R15 yang baru masuk kedai. Model ni yang sangat hot lah. Alright, sangat banyak remaja yang minat model ni, model sport. So ada dua buah ya, kita review satu-satu. So boleh cash, boleh loan, ada free warranty setahun lagi. Free warranty setahun lagi guys. Tengok video sampai habis. Alright, kita start satu-satu dulu. Kamera jom. Alright, so first ini motor. Alright, warna kuning. Tahun 2019, Yamaha R15 tahun 2019 kita nak offer harga jualan 6,000 setiap potong nama cash. Kalau loan, minimum kredit deposit kosong, bulanan 100 lebih selama 5 tahun. Motor ni mileage baru 12,000 saja. So previous punya owner memang dah beli, simpan rumah, memang parking saja. Okay, so korang boleh nampak warna dia ada yang karat sikit-sikit, kita akan tolong touch up balik lah. Sebab dia parking saja tak jalan. Alright, tayar depan belakang pun parking sampai tayar dah keras. Nanti kita tukar tayar depan belakang, tukar yang lain yang second hand lah. Alright, tahun 2019 harga hanya 6,000 siap potong nama. Korang boleh dapat mileage yang 12,000 saja. Memang jackpot lah, mileage sangat rendah. So deposit kosong, bulanan 100 lebih selama 5 tahun. Ada free warranty setahun lagi. Kalau ada credit card, swipe guna credit card, buat EPP 0% interest dengan bank korang pun boleh. Penghantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan. Kalau nak trade motor ke nak jual motor pun boleh roger kita guys. So jom kita tengok. Alright, so first kali korang nampak semua standard lah. Ada river guard, UST fork. Tayar depan belakang kita tukar lain. Kita tukar yang second hand lah. Sebab dia dah keras, dia parking tak jalan. Sinar LED ada. Lain semua standard guys Yang warna tu kita akan touch up sikit-sikit bagi nampak baru lagi lah. Alright, so Eko dia dah buang, dia dah tukar Eko yang pendek. Okay, tukar Eko yang pendek. Jom tengok depan. Tengok meter dia guys. Tengok meter dia. Ni semua kita akan tolong polish balik. Cover ni semua polish balik. Itu semua kita touch up warna balik. Sebab dia parking tak jalan, so karat kan kita touch up warna balik. Mileage 12,000 saja guys. Low mileage. Last kita start. Jom. Okay, engine macam baru lagi guys. Mileage 12,000 je. Alright, kalau minat ni screenshot roger dekat kita. Warranty setahun. Alright guys, so unit yang kedua Yamaha R15 tahun 2022. Tahun baru, tahun 2022. Kita nak jual dengan harga jualan offer 7,000 siap potong nama cash. Kalau loan credit, minimum deposit kosong, bulanan 200 lebih 4 tahun. Okay, ada free warranty setahun. Kalau ada credit card, boleh guna credit card korang, swipe easy payment, 0% interest dengan bank korang pun boleh, up to 5 tahun. Penghantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan, termasuk Sabah Sarawak. Nak trade motor ke nak jual motor pun boleh roger kita guys. Alright, so kita tengok pada motor, jom. Warna silver lah, warna latest punya. Okay, tayar depan pun masih ada around 60% lagi. Pakai Corsa punya tayar. So size tayar depan 100 70/17. Alright, UST fork kiri kanan. So windshield dia tukar yang Brembo punya. Okay, kalau tak nak warna ni, kita boleh buat hitam bagi orang. Boleh buat warna hitam bagi korang. So ini dia dah tukar yang CNC. Okay, engine semua standard lah, semua cantik lagi. Siap ada halia lagi, ulas sawah bagi korang. Alright, ini seat dia dah baru yang ulas sawah punya kulit. Kalau korang tak minat ini, kita tukar warna hitam ya bagi korang pun boleh free. Okay, tayar belakang pun tayar Corsa 14/70/17. 85% lagi. Eco ke semua ada lah, standard guys. Okay, tengok meter. Mileage 39,000. 39,000. Jom start. Okay, engine standard guys. Engine standard. Alright, kalau minat yang ini pun screenshot bagi korang, bagi kita bagi detail dekat korang. Alright guys, kalau korang tengah cari R15 boleh roger kita ya. Ada free warranty setahun, boleh buat loan, full loan, deposit kosong boleh, nak cash pun boleh, setengah jam keluar motor. Penghantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan. Nak trade, nak jual motor pun silakan roger kita. See you next video. Tolong like